Pernah terfikir tak, kenapa sarang lebah ni, bentuknya selalu segi 6, bukan segi 3, bukan segi 4, ini bukan kebetulan, tapi satu rahsia alam yang menakjubkan. Lebah-lebah kecil ini sebenarnya arkitek dan jurutera yang sangat hebat, mereka membina struktur yang paling cekap di alam semesta, tapi, kenapa segi 6? Apa kelebihan bentuk ini berbanding bentuk lain? Adakah ia sekadar pilihan rawak, atau ada sebab saintifik di sebaliknya? Kita akan bongkar rahsia ini. Bayangkan, lebah perlukan ruang maksimum untuk menyimpan madu, dan pada masa yang sama, nak guna lilin paling minimum. Bentuk apa yang boleh penuhi kriteria ini? Mari kita bandingkan, segi 3 dan segi 4. Jika kita susun mereka, ada banyak ruang kosong yang terbuang. Ini tidak efisien untuk lebah. Tapi, bila kita cuba susun segi 6, ia sangat padat, tiada ruang kosong langsung. Ini jawapannya. Segi 6 memberikan nisbah perimeter ke luas yang paling optimum. Maksudnya, untuk setiap unit lilin yang digunakan, lebah dapat menyimpan madu paling banyak. Ini genius. Bukan itu saja, bentuk segi 6 juga sangat kuat dan stabil. Bayangkan, struktur sarang yang ringan tapi boleh tampung berat madu yang berlipat ganda. Hebat kan? Kecekapan geometri ini bukan saja digunakan oleh lebah, manusia pun tiru konsep ini dalam kejuruteraan moden. Dari bahan komposit ringan hingga reka bentuk struktur bangunan, prinsip segi 6 banyak diaplikasikan. Jadi, lain kali bila nampak sarang lebah, ingatlah, ia bukan sekadar rumah madu, ia adalah bukti kebijaksanaan alam dan pelajaran terbesar tentang kecekapan dan kekuatan. Alam semula jadi memang guru terbaik kita.